Selamat sejahtera, saya Nur Safiyat ingin menunjukkan bagaimana cara-cara untuk memasak salad ayam. Pertama, potong bahagian isi ayam menjadi kecil. Seterusnya, ayam yang telah dipotong tadi celupkan ke dalam tepung pembersih sehingga rata. Kemudian, celupkan ke dalam tepung beras. Tuangkan minyak di dalam periuk dengan jumlah yang secukupnya. Gorengkan ayam sehingga garing. Langkah seterusnya, sementara menunggu ayam masak, potong kubis ungu menjadi kecil-kecilan. Sementara menunggu ayam dimasak, susunkan kubis ungu dan juga tomato cherry di dalam mangkuk. Setelah ayam dimasak, angkatkan ayam dan letakkan di dalam pinggan dahulu. Kemudian, susunkan ayam yang telah dimasak tadi di dalam mangkuk yang telah disusun dengan salad. Dan langkah terakhir, tuangkan mayonis di atas ayam dan juga salad.